Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Keluarga Itu episod ke-15. So jom kita tonton. Muncul Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ustazah ada kelas Ya, Cik Man. Sila Ustazah. Baik. Cepatlah kantoi. Cepatlah kantoi. Duduk Ustazah. Duduk sila. Okey, itu je. Tak banyak apa perkembangan plot daripada scene ni. Korang kena tengok sendirilah. Satu lagi drama ni, lagi itu malam ni akan bersiaran pada pukul 9.30. Sebab malam ni ada pengumuman apa raya. So kalau ada, mungkin ada slot khas lah, setengah jam tu. Tapi dia start pukul 9.30. So berbalik pada scene tadi, ada yang tanya siapa pelakon Ustazah tu. Pelakon Ustazah tu Zila Jalil. Dan sini buat orang penonton lah melihat, study karakter Iman ni. Adakah Iman ni seorang yang tak dapat layanan daripada isteri, ataupun dia ada penyakit ni lah. Dia tak boleh kawal nafsu dia. Jadi benda tu jadi habit, jadi addict kat dia. Jadi lepas dia puaskan nafsu dia dengan Ustazah yang sebelum ni, Ustazah Fatimah, dia pun melampiaskan kepada orang lain pula. Sekarang ni Ustazah Berpudah ni, saya tak tahu nama dia, tapi kita panggil Ustazah Pudah lah. Jadi Iman ni bila gatal dia datang, satu badan dia sampai satu badan dia macam tu. Tapi saya masih terfikir Iman ni dia seorang yang apa, dari segi status kewangan dia mampu. Rasanya dia boleh je minta daripada cempaka nak tambah lagi isteri dua. Bukanlah dia dari kalangan yang tak mampu sebenarnya. Tapi kenapa dia tak buat macam tu? Adakah dia apa, macam yang saya cakap tadi lah, dia ni macam penyakit. Dia macam tak puas dengan satu. Dia macam Ustazah sebelum ni, Ustazah Fatimah tu, dia macam mungkin bersifat sementara dan tak kekal. Dia kalau dia Iman bukan, dia tak follow konsep kahwin dan jadikan seorang tu sebagai teman hidup dia yang kekal lama, macam cempaka lah. Dan ia buat orang rasa macam dia ni ketagih, macam teruk sangat nafsu dia. Memang macam ginilah nafsu jantan. Risau, dia risau sebab dia efek dekat ahli keluarga dia. Tu je lah. Okay, jumpa lagi.